dong. Lepas dia habis berhenti tu, baru bau busuk dalam kereta api tu macam bangkai, macam bau mayat guys. Kau pernah bau mayat? Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi nak cerita pengalaman Abi masa Abi bawa Grab car. Grab car, korang tahu tak Grab car apa tu? Grab car tu macam taksi lah kan, tapi Abi Grab car. Sekarang ni baru ada, bukanlah baru lah, lama jugalah, rider kan, macam Foodpanda, Shopee kan, macam tu lah lebih kurang kan. Okay, kejadian ni berlaku masa dalam 15 tahun yang lepas, Abi rasa silap. Lama dah kan, 15 tahun ke? Abi lupa. Pengalaman Abi yang tak dapat Abi lupakan masa tu, Abi pagi sampai ke tengah malam Abi all out buat Grab car ni. Sebab masa tu orang kata buat Grab car ni kaya kan. So Abi belilah kereta sebiji. Wah, semangat nak buat Grab car kan. Abi beli kereta sebiji, mata-mata nak buat Grab. Kata orang, so korang jangan ikut kata orang, ikut hati, ikut kata hati, jangan ikut orang. Okay, pengalaman Abi. Okay, dipendekkan cerita, masa tu Abi tension sangat. Abi cakap, kenapa Grab car ni sangat sikit tau pendapatan dia masa tu kan. Abi kadang-kadang buat untung balik rumah RM3, RM5. Kau rasa? Bukan nak cerita setelah sebenarnya, cerita seram. Okay, malam tu Abi cakap lah hati Abi, okay, hari ni aku nak buat all out. Aku nak buat all out daripada pagi sampai ke tengah malam, kalau boleh ke subuh lah. Abi nak buat kat KL. Macam tu, mungkin kat KL Abi ingat tempat orang ramai kan, pengunjung semua tu mungkin ramai lah memerlukan permintaan Grab ni. So Abi cakap hati, kalau Abi buat pagi sampai ke malam, kalau tak ada modal ataupun keuntungan tu, Abi berhenti. Abi tak nak, sebab Abi dah buat dalam setahun lah. Abi buat dalam setahun, so rasa macam tak berbaloi. Buat sampailah tengah malam. Sampai tengah malam tu, masa tu weekend kan, Abi tunggulah dekat KL. So Abi rasa dah pagi sampai malam kan, Abi rasa jalan ngantuk dah. Tak apalah, Abi nak balik. Tiba-tiba bila Abi nak balik tu, masuk notification, seorang suruh Abi hantar ambil dia dekat Bukit Tungku. Kau tahu tak Bukit Tungku macam mana? Scary dia macam mana? Tempat dia sangat scary saya. Hantu pun takut nak duduk kat situ. So jadinya tak apalah, last penumpang lah Abi cakap hati kan. Lepas tu Abi nak balik, Abi pergi ambil dengan keadaan sekitar dia, dengan kawasan yang sangat gelap dan sangat takut, sangat scary, dengan pokok-pokok kan, lampu pun tak ada, cahaya pun berlatakan dengan lampu bulan saja. Bukit Tungku, korang Google Bukit Tungku, nanti Abi bagi insert kawasan Bukit Tungku tu macam mana. Dia kat KL lah. So Abi ambil perempuan kat belakang. Kita ke berita dunia. Seorang pemandu e-hailing mengalami detik seram semasa menurunkan seorang penumpang wanita di sebuah kawasan perkuburan pada pukul 1.05 pagi waktu tempat. Abi tengok, Abi nama dia, Abi tanya, okay, keluar nama Sarah tau. Abi cakap, Sarah ke? Dia kat Sarah, okay, saya gini. Okay, dia naik. So bila dia naik tu, dia cakap dia nak pergi ke mana, Abi lupa macam tu. Dia nak pergi ke Bangsa. Dia nak pergi ke Bangsa. Okey lah, Abi cakap, sebab berbekalkan dengan harga RM35 masa tu, Abi ambil dia ke Bukit Tungku, menghantar dia ke Bangsa. Alright. Okay, naik lah. Abi ni jadi ramah. Abi kalau kalau passenger ni, Abi jadi ramah, tanya dia duduk di sini lama ke kan, macam mana duduk kat sini, okey ke. Dia diam je guys. Itu pertama kali yang Abi jumpa passenger yang tak ramah. Dia diam je cakap, Abi cakap hati, mungkin budak ni belagak kot kan. Maklum lah Bukit Tungku tu rumah besar-besar, kaya-kaya kan, tapi tempat dia scary guys. Sangat takut. Jadinya bawalah on the way pergi.
bawa pergi ni. Dengan masa tu clear lah jalan dalam almost dalam pukul 2 macam tu lah. Abi cakap hati kan. Okay, lepas ni aku nak balik lah. Lepas hantar aku nak balik. Bawa dia. Tiba-tiba Abi tengok side mirror tengah tu. Side mirror Abi kat dalam tu, Abi tengok dia macam ni. Dia perasan guys, Abi tengok dia guys. Dengan sama-sama cahaya lampu tu kan on the way dekat kereta kan, pukul 2 pagi. Kau expect apa? Kau expect matahari dah keluar ke? Tapi dengan cahaya lampu kan macam ni. Macam tu. Kan. Abi tengok dalam kat belakang side mirror. Betul kan? Betul. Abi pun macam ni lah. Kan? Itu pula balas dah balik. Okay, lepas tu Abi tak tahulah. Lepas tu all the way tu, on the way nak pergi hantar dia ke bangsa, dia macam ni. Kau rasa? Kan? Okay, lepas tu tiba-tiba dia bersuara. Abang dah lama ke buat Grab ni? Kan tuan, suara dia macam halus-halus, dengar tak dengar macam tu guys. Kan? Habis cakap dalam setahun lebih dah habis cakap kan buat Grab kan. Boleh lah habis cakap kan. Kau tak tanya pun berapa kau dapat kan. Tiba-tiba kau cakap boleh lah kan. Tu, dia pun kau rasa masa tu Abi tak fikir lagi itu hantu. Serius kan, Abi tak tahu yang tu hantu. Abi tak fikir pun masa tu kan. Tapi seram-seram tu adalah sebab kawasan dia Bukit Tungku kan. Nak turun dari Bukit Tungku tu, dia bukan jalan straight, dia corner-corner, bukan bengkok kan. Nak keluar masuk highway tu biasa lega sikit lah. Tapi dalam perjalanan tu dia diam. Bila Abi cakap boleh lah setahun lebih lah Abi cakap kan. Lepas tu dia diam. Abang dapat payment okey tak? Dia cakap kan, Abi cakap boleh lah kata, tapi tak macam dulu lah. Abi cakap kan, dulu kawan-kawan cakap banyak dapat kan buat Grab ni. So jadinya Abi tak nak. Abi full stop lah. Kau macam sepatah dua kata je bercakap kan. So Abi diam. Boleh ke? Tak apa bang, nanti abang hantar saya bagi lebih. Masa tu dalam RM35 kan. Okey lah, tiba-tiba sampailah di tempat dia tu. Dia cakap, kat sini ke cik? Tak ada rumah pun. Cik nak pergi kat mana? Abi cakap dia kan. Memang tak ada rumah. Kawasan bangsa tu, Abi lupa lah kawasan apa kat bangsa tu. Abi lupa. Telawi ke? Telawi ada rumah. Adalah kawasan kat area bangsa tu kan, dekat sebelah-sebelah dengan Abdullah Hukum kan. Cik nak tunggu kat sini ke? Tak ada orang ni ke kan? Tak apa, saya turun sini je. Dia kata kan, tepi jalan, kiri kanan semak. Jadi Abi cakap, biar betul cik kata kan. Abi takut lah kan nanti dia report dekat Grab, cakap Abi hantar dia ke yang bukan-bukan kan. Masak aku kan. Tapi dia cakap dia nak bekas. Tak apa, kat sini je. Tak kena. Ni duit balance dia ya. Ni duit balance pula. Ni duit bayaran dia ke? Dia cakap macam tu. Dia bayar cash. Dia tak bayar guna online, dia bayar cash. Kau tahu berapa guys dia bagi? Harga hantar saja RM35. Tapi kau tahu tak berapa dia bagi? Dia bagi RM1,000 guys. RM1,000. Okay, Abi macam tu, banyak ni. Abi cakap banyak ni duit ni kata kan. Tak apa cik, saya bagi je. Semoga cik punya rezeki murah. Wah, habis itu rasa sedih, sebab dan rasa nak meronta-ronta, meracau kan. Nak cakap kita happy kan. Tuhan tu mahu kaya tolong Abi kan. Macam tu kan Abi fikir kan. Lepas tu Abi cakap lagi, betul ke cik nak tunggu sini? Kalau salah tempat, kalau salah pin tak apa, Abi hantar tempat lain. Wah, kan dapat RM1,000 kan. So tiba-tiba jadi baik pula kan. Ya, kat sini dia cakap kan. Okay, masih nak turun tu, bau wangi dia guys lain macam guys. Bau wangi dia lain macam. Bila dia nak keluar tu, dia pandang kat Abi macam ni. Bila dia keluar kan macam ni. Masa tu bila dia pandang Abi guys, Abi tengok rupa dia, Abi pun terpandang macam ni. Abi tengok rupa dia, tak ada muka guys, mata tak ada, hidung tak ada, kening, mulut semua tak ada guys, gigi pun tak ada. Masa tu Abi cakap, ya Allah, subhanallah. Abi cakap hantu. Abi cakap kan. Lepas tu dia keluar, dia gelak, dia ngilai, dia terbang, dia ngilai, Abi cakap, pintu terbuka ni. Abi masuk gear D, terus berbecut, tong, pintu tak tutup. Lepas aku berhenti berjalan, Abi mengucap istighfar semua, ya Allah, ni kan dugaannya aku terima kan. Tapi
dia bagi 1,000. Duit pula tu kan. Takkanlah dia hantu. Tapi jelas dan nyata muka dia masa tu kosong, tak ada mata, tak ada hidung. Lepas dia habis berhenti tu, baru bau busuk dalam kereta api tu macam bangkai, macam bau mayat guys. Kau pernah bau mayat? Habis tak pernah. Tapi bau bangkai yang sangat busuk. Tak ada nak cakap busuk dia macam mana kan. Tapi tak apalah, habis dah reda bila habis fikirkan masa duit tu kan. Manusia ni kalau bagi duit sikit dia lupa. So habis tengok guys, bukan duit guys, tapi daun. Dia bagi habis daun kan. Maknanya dia tumpang naik kereta. Itu free. So itulah sikit sebanyak kan, dan pengalaman Nabi masa saya buat Grab. Bawa Bangla, tak boleh cakap bau dia macam mana. Kan, bawa Arab perangai dia macam tu, bawa Indonesia bawa macam tu. Tapi kita di untuk kerja kan, mencari rezeki, kita terima lah kan. So lepas kejadian tu, habis stop, tak bawa lah Grab. Habis gantung kunci. So kereta tu habis jual, bagi kat abang Abi, jual kat dia. So Abi rasa setakat tu sajalah video kenangan Abi, pengalaman bawa Grab ni. So kepada you all, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa on notification korang supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang. Kita jumpa di video akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. I love you. Aku dalam asuhan dewata, ditakdirkan